tuan-puan beli emas dengan Public Gold jamin beli semula walaupun emas tuan-puan patah, gemik, bengkok, calar. Okey, walaupun sijil ketulinan emas tu dimakan kucing sekalipun, tuan-puan datang ke Public Gold, tuan-puan jual, Public Gold akan beli semula. Sebab itu kita memilih Public Gold. Di masa depan kita contoh, kita dah simpan emas kita ni lama. Bila dah capai matlamat kewangan, kita pasti akan jual emas kita tuan-puan. Ketika harga emas naik mendadak, ramai orang akan jual emas. Jadi apa terjadi dekat kedai emas? Kedai-kedai emas tuan-puan, dia tulis dekat depan pintu, duit cash habis. Tuan-puan kena tahu, kedai emas tujuan dia adalah untuk jual emas dia. Bukan untuk beli semula emas tuan-puan. Dia tidak ada kemampuan yang besar untuk beli semula emas ketika harga emas tinggi. Tapi Public Gold, tuan-puan, walaupun harga tinggi, Public Gold ready beli. Tuan-puan datang jual 10 kilo ke 20 kilo ke, Public Gold akan beli semula. Ini jaminan Public Gold 100%. Okey, sebab tu saya tak risau tuan-puan. Kalau anda kata saya nak jual emas saya tak perlu fikir pun nak jual kat mana sebab Public Gold memang akan jamin beli semula dan bukan jenama Public Gold saja. Public Gold beli juga jenama lain.